Saya suka makan kek kan, manis-manisan. Air manis, tak ada kontrol lah. Air kosong kurang dulu. Umur 36 tahun. Maksudnya kencing manis. Lepas tu kakinya berlubang dia jadi kuman. Bila yang tahu kata ada kencing manis? 2 tahun lepas lah. Masa tu kabur. Masa tu kuat kencing kan. Ayah suruh cek. Dia cek. Gula tu bacaan tinggi 23. Tu dapat tahu kencing manis. Saya suka makan kek kan, manis-manisan. Kek, air manis. Tak ada kontrol lah dulu. Dal apa ada. Air kosong kurang dulu. Air manis Milo lah. Minum tabur. Itu lah. Down juga lah dalam 3 bulan. Banyak fikir macam mana jalan. Boleh hidup ke lagi tak. Dekat 2 bulan juga lah. Pergi bawa pergi pantai, keluar makan lah. Di pusing lah. Otak jadi refresh balik lah. Tenang. Tak boleh tengok orang luar kan. Tu waktu down tu? Kat rumah je. Segar nak jumpa orang ramai kan. Kalau pergi tandas tu mengesot juga. Masa mengesot slow lah. Lepas tu ada tongkat. Step by step lah cari setapak. Alhamdulillah. Dah haru lah. Dapat berjalan semula kan. Seronok lah. Dah lama tak berjalan. Tak ada lah. Saya rasa sakit je lah. Alhamdulillah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Yayasan Unity kerana melanjutkan kaki saya dan semoga Yayasan Unity dapat beri manfaat kepada yang lain juga. Terima kasih Yayasan Unity. Nak tolong ayah niaga lah.